Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof. Obviously. So, hari ni cerita tak banyak sangat. Aku just nak bagi tahu macam mana aku dapat paksa diri aku sendiri untuk simpan lebih daripada RM10,000 kurang daripada setahun setengah. And for context, sekarang dalam Versa account aku ada lebih kurang RM13,000 and aku dah buat automatic saving untuk the last couple of months and aku sangat berpuas hati dengan apa yang aku buat. Alright, so kalau korang tak tahu, aku start simpan ni daripada bulan Januari tahun lepas 2024 and aku simpan targetnya 800 sebulan untuk setahun, so aku boleh dapat capai 10,000 lah. Itu challenge yang aku letakkan untuk diri aku sendiri. Dan masa tu aku sangat confident lah yang aku boleh simpan 800 lebih secara manual setiap bulan. Tapi as the challenge goes on, aku perasan yang aku seorang penyimpan yang sangat-sangat teruk sebab aku asyik terlepas setiap bulan je untuk simpan 800 lebih tu. So one day tu aku log in lah dekat kepala aku cakap, Afam, tak boleh macam ni. Kalau aku asyik miss je challenge ni, challenge ni akan gagal and subscriber aku akan mengaji aku. So bila aku log in, aku buat auto debit untuk Versa aku. Okay, video ni tak disponsor ke apa, Versa tak bayar aku apa-apa. It's just that bila aku guna auto debit ni, aku dapati yang aku punya saving habit jadi makin bagus. Aku dapat simpan 800 sampailah challenge tu complete dengan successfully. Okay, aku dapat simpan 10,000 kurang daripada 1 tahun ni. Sekarang pun aku dah ada 13,000. Aku buat RM833 tak salah aku sebulan auto debit daripada Maybank aku. Dan sekarang aku dah capai and aku dah boleh guna duit tu untuk goal aku, which is nak pergi ke Jepun bulan Oktober nanti. Kita tengoklah macam mana, okay? So, auto debit ni aku boleh cakap satu tools yang orang tak pandang sangat bila nak menyimpan. Tools ni, auto debit, walaupun nampak macam tools yang bodoh aja, tapi dia sangat-sangat boleh membantu kau kalau kau ada habit simpanan yang teruk macam aku sendiri, alright? Sebabnya dalam saving ni, untuk kau capai financial freedom, saving rate kau adalah yang paling penting. Ni according to Morgan Housel sendiri, which is penulis buku Psychology of Money. And kalau kau tak tahu, ni adalah buku paling popular pasal personal finance. Okay, Morgan cakap saving rate benda paling penting untuk kau capai financial freedom, sebab financial rate lah yang akan menentukan bila kau dapat bersara. Contohnya macam aku sekarang, aku simpan about 800 lebih sebulan secara automatik. So saving rate aku dengan gaji aku sekarang is about 20%. 20% tu aku akan dapat retire dalam masa 30 tahun, which is sama dengan target aku untuk bersara dalam 55 tahun macam tu. So agak okey untuk aku sendiri. Tapi kalau kau ada saving rate yang bawah daripada 10%, kau berada dalam danger zone. And salah satu cara terbaik untuk kau tingkatkan saving rate kau, believe it or not, dengan buat automatic saving. Automatic saving ni akan dapat bantu kau lagi-lagi kalau kau ada budget yang ketat dan kau ada habit yang sangat-sangat teruk. And ni aku bukan cakap sendiri. Benda ni sendiri dah dibuat case study oleh Western Reserve University, yang mana dia orang nampak orang yang ada budget yang ketat dan juga berpendapatan rendah akan dapat manfaatkan automatic saving ni dengan paling berkesan compare dengan orang yang ada pendapatan yang tinggi. So kalau kau tertanyalah kenapa KWSP kau ada banyak duit tapi bank kau tak ada duit langsung, okay, kau dah ada jawapan dia dekat sini, which is automatic saving yang KWSP buat, which is some kind of forced saving juga. Okay, KWSP ambil duit gaji kau sikit-sikit setiap bulan, masukkan dan tak benarkan keluar. Okay, kalau kau nak benda yang sama untuk kau punya personal saving juga, kau boleh buat dekat mana-mana tempat saving yang ada auto debit feature, which is apa yang aku buat sekarang lah. Aku buat dekat Versa. So kalau kau nak buat juga, aku recommend untuk kau guna Versa Cash. Dia tempat yang selamat untuk kau simpan duit, tapi dia sesuai untuk goal based saving saja, bukan emergency saving. Alright, so kalau kau nak register dan simpan dekat Versa dan buat auto debit, kau boleh guna kod aku VERSAY, VERSAAY. And kalau kau simpan RM100 pertama, kau akan dapat RM10 percuma. Aku tak paksa untuk kau guna Versa, cuma aku recommend kalau kau nak start serius menyimpan duit secara automatik. Alright, itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching and I'll see you in the next video.